Ini silinder head. Untuk memastikan ada pergerakan, dia kena ada cam bahagian atas. Tak kisahlah rocket arm ke cam ke, tak kisah. Dia untuk menggerakkan valve. So, ruang kat sini, ruang angin masuk. Angin masuk dan juga sistem pembakaran, letupan. Tom, betul. Secara tak langsung, pressure letupan tak boleh keluar ikut sini. Yang pertama, kadang-kadang kalau dia keluar ikut sini, kalau korang perasan, minyak korang akan berbuih. Dia akan berbuih sebab pressure keluar ikut tepi. Okey. Yang kedua, minyak hitam boleh masuk. Bermakna ni permukaan minyak hitam yang bertakung. Yang bawah ni bahagian sistem pembakaran yang tak ada unsur minyak hitam. Dia tak boleh masuk daripada batang valve ni. Andai kata bocor, dia boleh masuk. Sebab korang kena ingat, piston ni ada sistem vacuum. Okey. Ada sistem vacuum. Dia akan menyedot udara. Kalau tak guys, macam mana udara nak masuk dalam enjin? Kalau piston tak ada